Gerik merupakan sebuah bandar utama dan pusat pentadbiran bagi daerah Hulu Perak, Negeri Perak. Pekan ini terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh banjaran Gunung Ganang yang menghijau, menjadikannya antara bandar yang mempunyai pemandangan alam semula jadi yang begitu memukau di semenanjung Malaysia. Kedudukan Gerik yang strategik di sepanjang lebuh raya Timur Barat telah menjadikan bandar ini terkenal dengan gelaran bandar persinggahan. Hampir setiap hari, ribuan pengguna jalan raya, termasuk pemandu lori, bas ekspres, pelancong dan pengembara, akan singgah di bandar ini sebelum meneruskan perjalanan ke Kelantan, Kedah atau Perak. Selain menjadi tempat persinggahan, Gerik juga menawarkan pelbagai kemudahan kepada pengunjung. Terdapat stesen minyak, restoran, hotel, kedai serbaneka, bank dan pelbagai perkhidmatan lain yang memudahkan perjalanan mereka yang melalui laluan ini. Suasana Gerik cukup unik. Walaupun berkembang sebagai sebuah bandar, ia masih mengekalkan ketenangan dengan latar belakang Gunung Ganang serta udara yang lebih nyaman berbanding kawasan bandar besar. Keindahan alam semula jadi di sekitarnya turut menjadikan Gerik sebagai pintu masuk ke pelbagai destinasi menarik seperti hutan simpan Belum, Tasik Banding dan kawasan hidupan liar yang terkenal. Setiap kali memasuki Gerik, pemandangan gunung yang menghijau dan suasana bandar yang tenang sentiasa memberikan rasa lega. Tidak hairanlah mengapa bandar ini terus dikenali sebagai salah satu lokasi persinggahan penting di utara semenanjung Malaysia. Gerik mempunyai kedudukan geografi yang sangat strategik di negeri Perak. Bandar ini terletak di antara Banjaran Bintang dan Banjaran Titiwangsa, dua rangkaian gunung yang menjadi tulang belakang semenanjung Malaysia. Keadaan muka buminya yang dikelilingi bukit bukau dan hutan tropika menjadikan Gerik sebuah bandar yang kaya dengan keindahan alam semula jadi. Kedudukan ini turut menjadikan Gerik sebagai pintu gerbang utama ke bahagian utara dan pantai timur semenanjung Malaysia. Bagi mereka yang datang dari Kedah, Pulau Pinang dan Perak, bandar ini menjadi pilihan lokasi persinggahan sebelum meneruskan perjalanan ke negeri Kelantan melalui lebuh raya Timur Barat. Setiap hari, pelbagai jenis kenderaan melalui Gerik. Lori membawa barangan, bas ekspres, kenderaan persendirian dan motosikal singgah di sini untuk mengisi minyak, menikmati hidangan, berehat seketika atau membuat persiapan sebelum memasuki laluan berbukit yang lebih mencabar. Selain berfungsi sebagai bandar persinggahan, Gerik juga memainkan peranan penting sebagai hub pentadbiran bagi daerah Hulu Perak. Di sinilah terletaknya pejabat-pejabat kerajaan, Hospital Gerik, Majlis Daerah Gerik serta pelbagai agensi yang menyediakan perkhidmatan kepada penduduk sekitar. Gabungan kedudukan geografi yang strategik, kemudahan yang lengkap dan peranannya sebagai pusat pentadbiran menjadikan Gerik bukan sekadar sebuah bandar kecil. Sebaliknya, ia merupakan nadi utama yang menghubungkan masyarakat, ekonomi dan sistem pengangkutan di bahagian utara negeri Perak. Selain terkenal dengan keindahan alam semula jadinya, Gerik juga memiliki warisan budaya yang cukup istimewa. Salah satu keunikan yang masih dapat ditemui hingga hari ini ialah dialek pertuturan masyarakat tempatan yang berbeza daripada kebanyakan kawasan lain di negeri Perak. Keunikan ini terbentuk hasil daripada sejarah dan kedudukan geografi Gerik yang berhampiran dengan Pengkalan Hulu serta sempadan Thailand. Sejak dahulu lagi, kawasan ini menjadi laluan perhubungan dan perdagangan antara masyarakat tempatan dengan komuniti di wilayah Patani. Pengaruh sejarah tersebut telah melahirkan satu variasi bahasa yang dikenali sebagai dialek Melayu Reman atau lebih dikenali sebagai logat Hulu Perak. Sebutan, intonasi dan beberapa perkataan yang digunakan mempunyai identiti tersendiri, sekaligus membezakan pertuturan masyarakat Gerik daripada logat Perak Tengah yang lebih dikenali di negeri Perak. Bagi pengunjung yang pertama kali tiba di Gerik, mungkin terdapat beberapa perkataan yang kedengaran asing. Namun, itulah keunikan yang menjadikan daerah ini begitu istimewa. Dialek ini bukan sekadar cara bertutur, malah menjadi lambang warisan budaya yang diwarisi turun-temurun oleh masyarakat setempat. Walaupun dunia semakin moden dan penggunaan bahasa Melayu standard semakin meluas, ramai penduduk Gerik masih mengekalkan logat tempatan dalam kehidupan seharian. Usaha ini membantu memastikan identiti budaya daerah Hulu Perak terus hidup dan tidak hilang ditelan zaman. Inilah yang menjadikan Gerik bukan sahaja menarik kerana keindahan alamnya, tetapi juga kaya dengan warisan budaya dan bahasa yang mencerminkan sejarah panjang masyarakat di kawasan utara Perak.